Ibnu Abi Syaibah, seorang ulama hadis, meriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berkata mengenai peristiwa ini, apabila Nabi Musa AS sampai ke tempat air penduduk Madian, dia mendapati terdapat sekumpulan manusia sedang mengambil air. Setelah selesai, mereka pun mengembalikan batu besar di atas mulut perigi tersebut. Perigi itu ada penutup dia daripada batu besar yang berat, di mana ia hanya dapat dialihkan oleh lelaki seramai 10 orang. Nak alihkan penutup tu kena 10 orang lelaki. Kemudian dia mendapati terdapat 2 perempuan yang menahan kambing-kambingnya daripada mendekat perigi itu. Musa bertanya kepada 2 perempuan tersebut, mengapa dengan kalian berdua? Maka kedua-duanya pun menceritakanlah situasi mereka. Setelah mendengar penjelasan 2 perempuan tersebut, Nabi Musa pun pergi ke mulut perigi itu dan mengalihkan batu besar tersebut seorang diri. Zahirnya Nabi Musa bukan calang-calang, kerja 10 orang dibuat sendiri je. Dan kita jangan lupa, dia pukul sekali, mati terus. Beliau hanya menurunkan sekali baldi besar perigi untuk mendapatkan air untuk memberi minum kepada kambing-kambing yang dibawa oleh 2 perempuan itu. Dan kata Ibn Kathir, sanadnya sahih.